Usaha memperkasa graduan berdaya saing dan berjiwa usahawan terus diperkukuh dengan pendedahan langsung kepada realiti industri. Pensyarah Fakulti Sains dan Sekitaran Marin Universiti Malaysia Terengganu UMT, Profesor Dr. Khairul Anwar Maamin berkata, pihak UMT menganjurkan sesi lawatan akademik pelajar keusahawanan kimia ke iMedical Pharma Holding Berhad IMPHB bagi memberi pendedahan langsung kepada pelajar mengenai aplikasi ilmu kimia dalam industri sebenar serta proses pengkomersialan produk. Untuk memberi pendedahan kepada pelajar di mana dalam subjek keusahawanan kimia ini kita telah memberi pendedahan kepada pelajar berkenaan dengan elemen ataupun perkara yang berkaitan dengan bisnes. Pelajar telah didedahkan dengan perkara seperti OEM, bagaimana proses, cara nak menyediakan produk, sama ada produk kosmetik ataupun produk-produk lain. Di mana dalam proses ini semua pelajar dikehendaki untuk mencadangkan, membuat satu cadangan pitching deck produk-produk yang berasaskan kimia dan boleh dijual kepada dalam negara untuk masyarakat. Beliau berkata demikian ketika ditemui kru iMedical TV di Wisma IMPHB di sini hari ini. Katanya program tersebut membabitkan pelajar tahun akhir kursus sains kimia yang mengikuti subjek keusahawanan kimia di bawah fakulti berkenaan. Semua pelajar yang hadir ke iMedical pada hari ini adalah pelajar tahun akhir, tahun 3. Di mana mereka akan bergraduat tidak lama lagi. Beliau berkata lawatan ke kilang OEM adalah pengalaman pertama seumpamanya bagi subjek berkenaan dan memberi gambaran jelas kepada pelajar tentang perbezaan antara pembelajaran teori di universiti dengan aplikasi sebenar di industri. Harapan saya sangat berterima kasih kepada pihak iMedical atas peluang yang diberikan kerana pengalaman ini sangat bermakna kepada pelajar. Pendedahan kepada real world daripada universiti, belajar teori dan dapat melawat kilang, ia akan memberi gambaran dan membuka minda lah kepada pelajar. Tambahnya, pihak fakulti merancang untuk menjadikan lawatan industri seumpama itu sebagai program berterusan pada setiap semester akan datang bagi subjek keusahawanan kimia. Kita mengharapkan pihak iMedical sentiasa memberi peluang lah kepada pelajar-pelajar untuk datang melawat dan juga mendapat pendedahan berkenaan dengan apa yang dilaksanakan di kilang ini. Untuk subjek ini, keusahawanan kimia ini adalah yang pertama kali kita melawat kilang OEM dan kita merancang untuk mengadakan lawatan ini pada setiap semester yang akan datang. Sementara itu, Pengurus Peranti Perubatan IMPHB Muhammad Arsyad Rahim berkata pihaknya menyambut baik kunjungan pelajar UMT sebagai sebahagian daripada komitmen industri dalam menyokong pembangunan bakat muda. Menurut beliau, pendedahan tersebut bertujuan menunjukkan bagaimana konsep kimia diaplikasikan daripada peringkat idea sehingga menjadi produk yang boleh dikomersialkan. InsyaAllah hari ini adalah sebenarnya hari kita menerima satu kunjungan daripada rombongan student UMT dan juga pensyarah, adalah lebih kepada untuk pendedahan lah. Dari segi pendedahan bagaimana satu syarikat dan juga industri OEM ni mengaplikasikan konsep kimia untuk menjadikan satu produk daripada konsep dan juga untuk pengkomersialan lanjut. Jadi pendedahan ini adalah lebih untuk kita bertindak sebagai satu saluran lah untuk memberikan pendedahan kepada pelajar macam mana konsep teori yang diorang pelajari untuk aplikasikan dalam industri sebenar apabila mereka menceburi bidang kerjaya nantilah. Beliau turut memaklumkan bahawa IMPHB menyasarkan kerjasama strategik dengan universiti awam dan swasta tempatan dalam aspek jaringan industri, penyelidikan serta pembangunan produk dengan syarikat itu berperanan sebagai rakan pengilang industri. Mengulas mesej kepada pelajar, beliau menekankan kepentingan minat dan keazaman dalam bidang perniagaan agar produk yang dihasilkan berkualiti serta mampu berkembang secara mampan pada masa hadapan. Jadi selari dengan apa yang disampaikan oleh Tuan Presiden saya ada cakap tadi adalah untuk dari segi conclusionnya daripada sesi penyampaian hari ini dan juga secara amnya kepada pelajar keusahawanan kimia adalah untuk menceburi bidang perniagaan ni berdasarkan minat kita sendiri dan juga keazaman untuk push dia punya minat bisnes tu untuk menghasilkan produk yang berkualiti lah. Bukan sekadar untuk menjadi ikutan semata-mata, tapi perlu adanya minat untuk
grow the business itself in the future. Nik Nur Zakia Abdullah dan juri kamera Izzatul Azmah Sanusi, Berita iMedical TV.